yang hidup ataupun yang mati. Apatah lagi cerita pasal kehidupan seorang Adira Suhaimi. Tidak ada sayang. Itu hanyalah untuk OST semata-mata saja, okay? Of course lah. Dia nak kena ikut lah cerita, apa tu? Cerita drama tu takkanlah nak kena ikut cerita Ami pula. Tidaklah kan? Dah basahkan muka kita kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kita akan tunjuk macam mana dia boleh membuang makeup kita. Ami buang sebelah dulu Lepas tu kita basuh sebelah muka, okay? Korang tengok kotoran-kotoran ni memang melekat, memang tertanggal semua, guys. Sebelah muka ni sudah buang makeup. Memang tidak ada kotoran maskara langsung. Kotoran muka semua boleh tanggal, termasuk makeup, okay? So ini yang belum buang, yang ini dah buang. Korang jangan lupa untuk dapatkan poin cuci muka daripada Skinel 2-in-1, dia makeup remover dan juga cleanser sekali. So sesuai untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang sensitif dan juga kering, okay? Bye!